Salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah yang saya hormati serta rakan-rakan sekalian kerana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan tugasan yang bertajuk Guru Komputer Digital dalam Menjalani Kurikulum yang Dinamik. Pembentangan saya pada hari ini akan memfokuskan kepada dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum yang berlaku di sekolah, khususnya adalah 5 dasar utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, saya juga akan mengaitkan bagaimana kompetensi digital yang dimiliki oleh guru dapat membantu untuk memastikan pelaksanaan kurikulum menjadi lebih sistematik, inovatif dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Pada zaman revolusi industri digital dan era kecerdasan buatan ataupun dikenalkan sebagai AI seperti sekarang, tugas guru bukan lagi sekadar mengajar di dalam bilik belajar. Sebaliknya, guru juga perlu menguasai pelbagai kemahiran digital bagi membantu mengurus aktiviti kurikulum dengan lebih cepat. Hal ini kerana hampir semua urusan sekolah kini melibatkan penggunaan teknologi seperti Google Workspace, aplikasi komunikasi, sistem PIJSK dan juga pelbagai platform digital yang lain. Melalui pembentangan ini juga saya berharap kita semua dapat melihat bahawa kurikulum bukanlah sekadar aktiviti sampingan selepas waktu persekolahan, tetapi sebenarnya merupakan satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara yang membantu untuk membentuk sasiah, kepimpinan disiplin serta kesejahteraan murid. Pada akhir pembentangan nanti, saya berharap audiens dapat mencapai beberapa objektif utama seperti jelaskan konsep kurikulum sebagai bahagian daripada kurikulum kebangsaan, dapat hurai tentang 5 dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum yang akan menjadi panduan kepada semua sekolah di Malaysia. Yang ketiga adalah memahami peranan guru dalam memastikan setiap dasar tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan yang keempat adalah menghubungkan kepentingan kompetensi digital guru dalam pengurusan kurikulum yang lebih efisien. Dan pada akhirnya kita akan bersama-sama menjawab 3 essential questions ataupun persoalan utama yang menjadi fokus pembentangan ini. Saya berharap pembentangan ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teknologi digital mampu memperkukuhkan pengurusan kurikulum dan seterusnya melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Baiklah, sebelum kita memasuki isi utama pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Slide tersebut telah memaparkan biodata ringkas saya. Nama yang diberi adalah Chong Jia Sing daripada kelas UPS 316 ambilan Ogos 2025. Saya merupakan pelajar program ijazah sarjana muda perguruan dengan perkhususan pendidikan jasmani pendidikan rendah di Institut Pendidikan Guru. Sebagai bakal guru pendidikan jasmani, saya percaya bahawa kurikulum mempunyai hubungan sangat rapat dengan bidang yang saya ceburi. Hal ini kerana kebanyakan nilai seperti kepimpinan, disiplin, kerjasama serta semangat kesukanan dan gaya hidup sehat bukan sahaja diterapkan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, mana turut dipupuk melalui aktiviti kurikulum. Oleh sebab itu, saya memilih untuk mengaitkan tajuk pembentangan ini dengan kompetensi digital guru supaya saya dapat melihat bagaimana teknologi mampu membantu guru untuk melaksanakan aktiviti kurikulum dengan lebih berkesan pada masa kini. Baiklah, seterusnya kita akan melihat pengenalan kepada kurikulum. Marilah kita lihat kepada pengenalan kurikulum. Jadi, apakah sebenarnya yang dimasukkan kepada kurikulum? Secara ringkas dia adalah kurikulum jelas bahagian daripada kurikulum kebangsaan yang dilaksanakan di luar bilik belajar. Walaupun aktiviti ini dijalankan di luar waktu pembelajaran formal, namun kurikulum tetap mempunyai objektif pendidikan yang sama penting seperti pembelajaran akademik. Melalui aktiviti kurikulum, pelajar berpeluang untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Mereka bukan sahaja memperoleh pengetahuan baharu, malah juga belajar melalui pengalaman sebenar. Contohnya apabila murid menyertai aktiviti perkhemahan, mereka belajar berdikari, bekerjasama, membuat keputusan serta menyelesaikan masalah secara praktikal. Pada pendapat saya, pembelajaran seperti ini sukar diperoleh sekiranya murid hanya berada di dalam bilik belajar. Pengalaman sebenar akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan lebih mudah diingati. Selain itu, dalam era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital hari ini, guru perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum menjadi lebih sistematik. Sebagai contoh, dahulu kehadiran murid dilakukan menggunakan buku rekod. Namun pada masa kini, guru boleh menggunakan aplikasi Google Form ataupun kod QR untuk merekodkan kehadiran dalam masa yang singkat. Semua data juga boleh disimpan secara digital tanpa risiko kehilangan dokumen. Selain itu, bahan latihan, jadual aktiviti, surat maklumat kepada ibu bapa dan juga laporan program juga boleh dikongsi melalui Google Drive ataupun Google Classroom. Ini menunjukkan bahawa teknologi bukan menggantikan tugas guru, tapi membantu guru untuk melaksanakan tugas dengan lebih cepat. Seluruh guru yang komputer digital mampu meningkatkan kebijaksanaan pengurusan kurikulum serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik kepada murid. Seterusnya kita melihat maklumat utama pelaksanaan kurikulum.
Tujuan pertama adalah untuk membentuk sosial pelajar. Aktiviti kokurikulum membantu pelajar untuk menjadi individu yang lebih berdisiplin, bertanggungjawab serta menghormati orang lain. Bagi maklumat kedua pula, kita dapat mengukur nilai-nilai murni seperti kerjasama, tolong-menolong, toleransi dan juga semangat perpaduan. Nilai-nilai tersebut amat penting kerana pelajar bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, malah perlu mempunyai akhlak dan kepribadian yang baik. Seterusnya ialah mengembangkan bakat dan potensi pelajar. Bukan semua pelajar menyelar dalam peperiksaan. Ada pelajar juga yang berbakat dalam bidang sukan, muzik, kepimpinan, inovasi ataupun seni. Kurikulum memberi ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi tersebut. Selain itu adalah kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan. Contohnya, seorang pelajar memegang jawatan pengurusi kelab akan belajar mengurus mesyuarat, membuat rancangan program serta berkomunikasi dengan ahli-ahli lain. Kemahiran seperti ini amat berguna apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan suatu hari nanti. Kurikulum juga berperanan untuk memupuk perpaduan antara pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum dan juga latar belakang. Melalui aktiviti berkumpulan, pelajar dapat belajar untuk menghormati perbezaan dan juga bekerjasama demi mencapai maklumat bersama dengan ahli-ahli kumpulan. Akhir sekali, kurikulum membantu untuk meningkatkan kecerdasan fizikal serta membentuk murid yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Selepas memahami konsep dan juga maklumat kurikulum, kita akan melihat kepada dasar pelaksanaannya. Slide ini merupakan pengenalan kepada dasar-dasar yang menjadi panduan kepada semua sekolah di Malaysia. Perkara pertama ialah kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksudnya pelaksanaannya adalah sama penting dengan kurikulum akademik. Yang kedua adalah penyertaan semua murid adalah wajib. Setiap murid perlu menyertai sekurang-kurangnya satu badan beruniform, satu kelab ataupun persatuan serta satu sukan ataupun permainan. Untuk yang ketiga pula, semua guru juga diwajibkan terlibat dalam pengurusan kurikulum. Ini menunjukkan bahawa kurikulum merupakan tanggungjawab bersama dan bukannya tugas guru tertentu sahaja. Selain itu, semua aktiviti kurikulum perlu dirancang secara sistematik supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai. Guru juga perlu menyediakan takvim tahunan, jadual aktiviti, rekod penyertaan serta dokumentasi program. Akhir sekali, pencapaian murid dalam kurikulum turut dinilai melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ataupun dikenalkan sebagai PJSK. Markah ini bukan sekadar rekod penyertaan, tapi turut menggambarkan penglibatan, pencapaian serta komitmen pelajar dalam aktiviti kurikulum. Oleh itu, jelaslah bahawa kurikulum mempunyai sistem pelaksanaan yang tersusun dan juga memainkan peranan penting dalam pembangunan murid secara menyeluruh. Dalam slide seterusnya, saya akan menguraikan dengan lebih mendalam setiap komponen kurikulum serta 5 dasar utama yang menjadi fokus pembentangan ini. Seterusnya, kita akan melihat 3 komponen utama yang terdapat dalam kegiatan kurikulum di sekolah. Komponen yang pertama ialah badan beruniform. Antara contoh badan beruniform adalah Pengangkap Pandu Puteri Belasari Merah Malaysia serta kadet remaja sekolah. Badan beruniform ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk disiplin dan juga jati diri murid melalui aktiviti seperti kawat kaki, perkemahan, dia hidup dan juga latihan pertolongan cemas. Murid dididik supaya menjadi lebih berdisiplin, berdikari serta mempunyai semangat kerjasama yang tinggi. Sebagai contoh, bila murid menyertai perkhemahan, mereka perlu mengurus masa sendiri, kerjasama dalam kumpulan dan juga menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pengalaman seperti ini sangat sukar diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam bilik belajar. Untuk komponen kedua pula adalah kelab dan persatuan. Antara contoh yang dipaparkan ialah kelab bahasa, kelab STEM, kelab rukun negara dan juga kelab pemuda. Melalui kelab dan persatuan, murid berpeluang untuk mengembangkan minat mengikut bidang yang mereka gemari. Sebagai contoh, pelajar dapat menyertai kelab STEM boleh membina projek inovasi, manakala pelajar juga dalam kelab bahasa boleh menyertai pertandingan pidato, forum ataupun syarah. Aktiviti seperti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kreativiti dan juga pemikiran kritis. Komponen yang ketiga pula adalah sukan dan permainan. Contohnya ialah bola sepak, bola jaring, badminton, bola tampar serta olahraga. Sukan bukan sahaja meningkatkan tahap kecergasan fizikal murid, malah mengajar mereka tentang semangat kesukanan, kerjasama, kepimpinan dan juga cara menerima kemenangan ataupun kekalahan dengan positif. Pada pandangan saya, ketiga-tiga komponen ini saling melengkapi antara satu sama lain. Jika badan beruniform terdisiplin, kelab dan persatuan mengembangkan bakat,
maka sukan pula membantu meningkatkan kesihatan fizikal dan juga mental pelajar. Oleh sebab itu, semua pelajar diwajibkan menyertai ketiga-tiga komponen ini supaya perkembangan mereka menjadi lebih seimbang. Selepas melihat komponen kurikulum, kita akan melihat pula peranan guru dalam memastikan setiap aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Peranan pertama adalah sebagai perancang. Guru perlu merancang aktiviti tahunan seperti menyediakan takwim, menentukan objektif program serta memastikan setiap aktiviti sesuai dengan keperluan pelajar. Perancangan yang baik akan membantu untuk mengelakkan pertindihan program serta memastikan semua aktiviti berjalan dengan lancar. Peranan kedua ialah sebagai pengurus. Guru bertanggungjawab untuk mengurus kehadiran pelajar, jadual aktiviti, penyediaan surat, pengurusan kewangan, dokumentasi dan juga laporan program. Pada masa kini, kebanyakan tugasan ini boleh dipermudahkan lagi dengan penggunaan teknologi digital. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Calendar untuk menyusun jadual aktiviti, Google Drive untuk menyimpan dokumen dan Google Form untuk merekodkan kehadiran pelajar. Peranan ketiga ialah sebagai pembimbing. Guru bukan sekadar mengawasi murid, malah membimbing mereka supaya dapat membina sasial, keyakinan diri dan juga semangat kepimpinan. Kadang-kadang murid melakukan kesilapan ketika menjalankan sesuatu program. Di sinilah guru berperanan untuk memberi bimbingan agar mereka belajar daripada pengalaman tersebut. Peranan keempat ialah sebagai penilai. Guru perlu menilai pencapaian murid melalui sistem PHSK secara adil dan juga telus. Penilaian bukan hanya berdasarkan kemenangan dalam pertandingan, tetapi turut mengambil kira penglibatan, komitmen dan juga tanggungjawab pelajar. Peranan yang terakhir ialah sebagai pemuda cara. Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan supaya murid lebih bermotivasi untuk menyertai aktiviti kurikulum. Sebagai bakal guru, saya berpendapat bahawa peranan guru hari ini semakin mencabar kerana guru bukan sahaja perlu mempunyai ilmu dalam bidang masing-masing, malah perlu menguasai kemahiran digital agar pengurusan kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan juga sistematik. Seterusnya, kita akan melihat maksud guru kompeten digital. Secara umumnya, kompetensi digital ialah keupayaan seorang guru menggunakan teknologi secara berkesan, kreatif, beretika dan juga bertanggungjawab melaksanakan tugasan mereka. Dalam konteks kurikulum pula, guru yang kompeten digital mampu mengurus aktiviti dengan lebih cepat, lebih teratur dan juga lebih sistematik. Slide ini menunjukkan beberapa elemen utama kompetensi digital. Yang pertama ialah literasi maklumat. Guru perlu mengetahui cara mencari maklumat yang tepat, menilai kesahihan sumber dan juga menggunakan maklumat tersebut secara beretika. Yang kedua adalah komunikasi digital. Guru boleh menggunakan platform seperti Google Meet, Telegram ataupun WhatsApp bagi menyampaikan maklumat kepada murid dan juga ibu bapa dengan lebih pantas. Yang ketiga ialah penghasilan kandungan digital. Contohnya, guru boleh menghasilkan poster menggunakan Canva, video menggunakan CapCut ataupun slide interaktif menggunakan PowerPoint. Kandungan seperti ini mampu menarik minat murid untuk menyertai aktiviti kurikulum. Elemen yang seterusnya adalah keselamatan cyber. Guru perlu memastikan semua data murid disimpan dengan lebih selamat dan juga tidak disalahgunakan. Ada sekali ialah penyelesaian masalah menggunakan teknologi. Sebagai contohnya, jika guru menghadapi masalah mengumpulkan maklumat penyertaan murid, guru boleh menggunakan Google Form yang membolehkan semua data dikumpulkan secara automatik. Pada pendapat saya, guru komputer digital bukan bermaksud guru yang mahir menggunakan semua aplikasi, tetapi guru yang tahu memilih teknologi yang sesuai bagi menyelesaikan sesuatu masalah dalam pengurusan kurikulum. Baiklah, setelah kita memahami konsep kurikulum, komponen kurikulum serta peranan guru, kita akan memasuki bahagian yang menjadikan fokus utama pembentakan ini, iaitu 5 dasar pelaksanaan kegiatan kurikulum. Sebelum menguraikan satu demi satu dasar tersebut, saya ingin menegaskan bahawa kurikulum bukanlah aktiviti sampingan. Sebaliknya, kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang dirancang bagi melengkapkan pembelajaran akademik. Melalui badan beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan, murid bukan sahaja memperoleh ilmu, malah membangga kemahiran insaniah seperti kepimpinan, komunikasi, disiplin, kreativiti serta semangat bekerjasama. Semua kemahiran ini amat diperlukan apabila mereka melanjutkan pelajaran ataupun memasuki alam pekerjaan pada masa hadapan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan 5 dasar utama bagi memastikan semua sekolah melaksanakan kurikulum secara seragam dan juga sistematik. Kelima-lima dasar ini menjadi panduan kepada guru dalam merancang program, mengurus penyertaan murid serta menilai pencapaian mereka. Pada pandangan saya pula, tanpa dasar yang jelas, pelaksanaan kurikulum mungkin berbeza-beza antara sekolah dan akhirnya tidak mencapai objektif pendidikan negara. Oleh itu, kewujudan 5 dasar ini amat penting bagi memastikan setiap murid mendapat peluang pembelajaran yang sama. Dalam slide berikutnya, saya akan menguraikan setiap dasar dengan lebih terperinci beserta contoh pelaksanaan dan bagaimanakah kompetensi digital guru dapat menyokong pelaksanaannya. Kini kita memasuki dasar yang pertama.
Dasar pertama menyatakan bahawa kegiatan kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud kokurikulum mempunyai kedudukan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Kokurikulum bukan sekadar aktiviti selepas sekolah ataupun aktiviti untuk mengisi masa lapang, tetapi merupakan sebahagian daripada proses pendidikan yang dirancang bagi membentuk perkembangan murid secara menyeluruh. Melalui kokurikulum, murid mempelajari pelbagai kemahiran yang mungkin tidak dapat dipelajari sepenuhnya di dalam kelas. Contohnya, apabila pelajar menjadi pengurusi kelab, mereka belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Apabila menyertai pertandingan, mereka belajar mengurus tekanan dan juga bekerjasama. Semua pengalaman ini membantu membentuk sasiat serta kemahiran insaniah. Selain itu, dasar ini juga menyokong hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan bahawa pembangunan insan secara menyeluruh daripada aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Dalam konteks kompetensi digital pula, guru boleh menggunakan platform seperti Google Classroom ataupun Google Drive untuk menyimpan rekod aktiviti, berkongsi bahan latihan serta memudahkan komunikasi dengan pelajar. Sebagai contoh, selepas sesuatu aktiviti selesai dijalankan, semua gambar, laporan dan juga CD boleh dimuat naik ke dalam Google Drive supaya mudah diakses pada bila masa. Langkah ini bukan sahaja menjimatkan masa, malah menjadikan dokumentasi lebih sistematik dan juga selamat. Jelaslah bahawa dasar pertama ini menegaskan bahawa kokurikulum mempunyai peranan yang sangat besar dalam melahirkan murid yang seimbang serta bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya, kita melihat dasar yang kedua, iaitu penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum adalah wajib. Dasar ini bermaksud setiap murid di sekolah perlu menyertai aktiviti kokurikulum tanpa mengira latar belakang, pencapaian akademik ataupun minat mereka. Penyertaan ini melibatkan sekurang-kurangnya satu badan beruniform, satu kelab atau persatuan dan juga satu sukan atau permainan. Mengapakah penyertaan ini diwajibkan? Hal ini kerana Kementerian Pendidikan Malaysia percaya bahawa pembentukan insan yang seimbang tidak boleh bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata. Murid juga perlu diberi peluang untuk membina sasiah, meningkatkan keyakinan diri, mengembangkan bakat dan mempelajari kemahiran sosial melalui pengalaman sebenar. Sebagai contohnya, seorang murid yang pada mulanya pemalu mungkin akan menjadi lebih yakin selepas diberi peluang untuk menjadi pengacara majlis, ketua kumpulan ataupun ahli jawatan kuasa sesuatu program. Pengalaman seperti ini tidak dapat diupah hanya melalui keputusan peperiksaan. Selain itu, penyertaan aktif dalam kokurikulum turut menyumbang kepada markah PISK iaitu pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Markah ini penting kerana ia menjadi sebahagian daripada rekod pencapaian murid dan boleh memberi nilai tambah apabila mereka memohon kemasukan ke institut pengajian tinggi ataupun program tertentu. Sebagai bakal guru, saya berpendapat bahawa setiap murid mempunyai potensi yang berbeza. Ada murid yang mungkin kurang menyerah dalam akademik tetapi sangat berbakat dalam sukan, kepimpinan seni ataupun inovasi. Oleh itu, dasar ini memastikan semua murid diberi peluang yang sama untuk menyelar kebolehan mereka. Di sinilah peranan guru sangat penting. Guru perlu memberi galakan, bimbingan dan juga motivasi agar murid bukan sekadar hadir kerana diwajibkan, tetapi benar-benar melibatkan diri secara aktif dan memperoleh manfaat daripada setiap aktiviti yang disertai. Seterusnya ialah dasar yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Ramai yang beranggapan bahawa hanya guru penasihat ataupun guru pendidikan jasmani sahaja yang bertanggungjawab terhadap kokurikulum. Sebenarnya, semua guru di sekolah mempunyai tanggungjawab untuk terlibat dalam pengurusan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Hal ini kerana kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Oleh itu, kejayaan pelaksanaannya memerlukan kerjasama semua warga sekolah. Guru memainkan peranan seperti perancang program, fasilitator, mentor, penyelia, jurulatih dan juga penilai. Mereka memastikan setiap aktiviti dapat dijalankan dengan selamat, tersusun dan juga mencapai objektif yang telah ditetapkan. Pada masa kini, tanggungjawab guru menjadi lebih mudah apabila dibantu oleh teknologi digital. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Form untuk pendaftaran aktiviti, kod QR bagi merekodkan kehadiran murid dan juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp ataupun Telegram untuk menyampaikan maklumat dengan cepat kepada murid serta ibu bapa. Selain itu, guru juga boleh menggunakan Google Drive bagi menyimpan laporan program, gambar aktiviti, surat menuar dan juga sijil secara digital. Ini dapat mengurangkan penggunaan kertas serta memudahkan pencarian dokumen pada masa hadapan. Pada pendapat saya, guru abad ke-21 ini bukan sekadar menguasai kandungan mata pelajaran, mana perlu sentiasa bersedia mempelajari teknologi baharu. Dengan adanya kompetensi digital, pengurusan kokurikulum akan menjadi lebih cepat, sistematik dan juga profesional. Kita beralih kepada dasar yang keempat. Dasar ini menegaskan bahawa kokurikulum merupakan lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dengan kata lainnya, apa yang dipelajari semasa PDP boleh dipraktikkan melalui aktiviti kokurikulum. Murid bukan sahaja memahami teori tetapi turut berpeluang untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi sebenar. Sebagai contoh, murid yang mempelajari konsep style boleh menghasilkan projek inovasi melalui kelab STEP.
Murid yang mempelajari bahasa Melayu pun boleh menyertai pertandingan pidato atau forum melalui Persatuan Bahasa. Begitu juga dengan ahli bulan sabit merah Malaysia yang dapat mengaplikasikan ilmu pertolongan cemas yang dipelajari semasa latihan. Inilah yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana murid belajar melalui pengalaman secara berlangsung. Dalam era digital hari ini, guru juga boleh memanfaatkan pelbagai aplikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran kokurikulum. Sebagai contoh, Canva boleh digunakan untuk mereka bentuk poster ataupun infografik program. Canva boleh digunakan bagi menghasilkan video dan juga dokumentasi aktiviti, manakala Padlet boleh dihasilkan untuk membolehkan belajar untuk berkongsi idea dan hasil kerja secara dalam talian. Kini, teknologi kecerdasan buatan ataupun AI juga boleh dimanfaatkan secara beretika untuk membantu murid mendapatkan idea awal, membuat penyelidikan dan juga menghasilkan pembentakan yang lebih kreatif. Walau bagaimanapun, guru perlu memastikan penggunaan AI dilakukan secara bertanggungjawab dan tidak menggantikan usaha pembelajaran murid sendiri. Pada pandangan saya, apabila PDP dan kokurikulum saling melengkapi, murid akan lebih mudah memahami ilmu kerana mereka dapat melihat sendiri bagaimana sesuatu teori digunakan dalam kehidupan sebenar. Seterusnya ialah dasar yang kelima. Dasar ini menekankan bahawa semua murid mempunyai peluang yang sama untuk menyertai kegiatan kokurikulum tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Ini bermaksud tiada murid yang boleh diketepikan berdasarkan kaum, agama, jantina, latar belakang keluarga ataupun tahap pencapaian mereka. Semua murid berhak menikmati pengalaman pembelajaran melalui kurikulum. Dasar ini juga selaras dengan prinsip pendidikan inklusif yang memberi peluang kepada semua murid untuk berkembang mengikut potensi masing-masing. Sebagai contoh, murid yang mempunyai keperluan pendidikan khas juga boleh menyertai aktiviti kokurikulum mengikut kemampuan mereka dengan bimbingan guru. Selain itu, apabila murid daripada pelbagai kaum bekerjasama dalam satu pasukan, mereka akan belajar menghormati budaya, menerima perbezaan dan juga mengamalkan semangat perpaduan. Inilah nilai yang ingin diterapkan melalui kokurikulum. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa setiap murid mempunyai kelebihan tersendiri. Tugas guru ialah menyediakan peluang yang adil supaya semua murid dapat berkembang tanpa rasa dipinggirkan. Dalam konteks digital pula, guru boleh menggunakan platform dalam talian bagi memastikan maklumat aktiviti dapat diakses oleh semua murid secara sama rata. Ini menunjukkan bahawa teknologi juga boleh membantu meningkatkan aspek inklusiviti dalam pengurusan kurikulum. Selepas kita memahami kelima-lima dasar pelaksanaan kurikulum, kita akan melihat pula the big idea bagi pembentangan ini. The big idea yang ingin diketengahkan ialah guru kompeten digital dalam menjalani kurikulum yang dinamik. Maksudnya, guru yang mempunyai kompetensi digital mampu merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kurikulum dengan lebih berkesan, kreatif serta memenuhi keperluan pendidikan masa kini. Slide ini turut memaparkan 3 essential question iaitu persoalan utama yang akan dirumuskan melalui pembentangan ini. Persoalan pertama ialah bagaimanakah kompetensi digital dapat diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum. Persoalan kedua pula ialah bagaimanakah guru kurikulum membentuk kompetensi murid secara mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri. Manakala persoalan ketiga ialah bagaimanakah konsep guru kompeten digital dapat meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Ketiga persoalan ini sebenarnya saling berkait. Bila guru menguasai teknologi digital, pengurusan aktiviti menjadi lebih sistematik. Apabila aktiviti dapat dilaksanakan dengan baik, murid pula memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih berkualiti sekaligus membentuk pelbagai kompetensi seperti kepimpinan, komunikasi, kerjasama dan pemikiran kritis. Pada masa yang sama, pelbagai program kesihatan seperti Hari Sukan, kempen anti dadah, program doktor muda dan juga aktiviti senam aerobik juga dapat dilaksanakan dengan lebih tersusun dan berkesan. Dalam bahagian seterusnya, nanti saya akan menjawab ketiga-tiga persoalan utama ini dengan mengkaitkan penggunaan teknologi digital, pembangunan kompetensi murid dan juga keberkesanan pengurusan kurikulum di sekolah. Seterusnya, saya akan menjawab soalan IQ pertama iaitu bagaimanakah kompetensi digital dapat diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum. Jika kita melihat kepada jadual yang dipaparkan pada slide ini, terdapat pelbagai aplikasi digital yang boleh digunakan oleh guru dalam setiap peringkat pengurusan kurikulum. Sebagai contoh, Google Form dan Kod QR boleh digunakan untuk proses pendaftaran aktiviti serta merekodkan kehadiran pelajar. Kaedah ini lebih cepat dan mengurangkan penggunaan kertas. Selain itu, Google Calendar membantu guru untuk menyusun jadual aktiviti sepanjang tahun supaya tidak berlaku pertindihan program. Bagi penyimpanan dokumen pula, guru boleh menggunakan Google Drive. Semua fail seperti surat laporan aktiviti, gambar program dan juga sijil boleh disimpan dengan lebih teratur serta mudah dicapai pada bila masa. Guru juga boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan poster ataupun infografi yang lebih menarik. Poster yang kreatif dapat meningkatkan minat murid untuk menyertai sesuatu program.
Sekiranya guru ingin menghasilkan video promosi ataupun dokumentasi aktiviti, aplikasi seperti CapCut amat sesuai digunakan kerana mudah dipelajari dan mempunyai pelbagai fungsi penyuntingan. Bagi mesyuarat atau perbincangan yang tidak dapat dijalankan secara bersemuka, guru boleh menggunakan aplikasi Google Meet. Akhir sekali, sistem PagerScape pula digunakan untuk merekodkan pencapaian murid secara lebih sistematik. Kesemua aplikasi ini menunjukkan bahawa teknologi bukan bertujuan menggantikan guru, tetapi menjadi alat yang membantu guru bekerja dengan lebih cepat. Pada pendapat saya, seorang guru yang kompeten digital bukanlah guru yang mengetahui semua aplikasi, tetapi guru yang mampu memilih teknologi yang paling sesuai mengikut situasi dan keperluan pelajar. Oleh itu, penguasaan teknologi digital merupakan satu keperluan dan bukan lagi satu pilihan bagi guru pada masa kini. EQ yang kedua adalah bagaimana guru kokurikulum membentuk kompetensi murid serta mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri. Melalui aktiviti kokurikulum, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baharu, malah mereka membangga pelbagai kompetensi penting seperti kepimpinan, kerjasama, komunikasi, pemikiran kritis serta penyelesaian masalah dan juga literasi digital. Sebagai contoh, apabila murid dilantik sebagai pengerusi ataupun setiausaha kelab, mereka belajar mengurus mesyuarat, membahagikan tugasan dan juga membuat keputusan bersama ahli. Secara tidak langsung, mereka membina keyakinan diri dan kemahiran kepimpinan. Selain itu, apabila pelajar menjalankan projek berkumpulan, mereka belajar bekerjasama, menghormati pendapat orang lain dan juga menyelesaikan konflik secara matang. Dalam aspek kesihatan diri pula, kokurikulum memainkan peranan yang amat besar. Contohnya, aktiviti sukan dan permainan membantu meningkatkan kecergasan fizikal, mengurangkan risiko obesiti dan juga mengalahkan gaya hidup aktif. Program seperti Hari Sukan Sekolah, Senarobik, program anti dadah, kempen kesihatan mental dan juga aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia pula meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kesihatan fizikal dan juga mental. Sebagai bakal guru pendidikan jasmani, saya percaya bahawa kesihatan bukan sekadar bermaksud bebas daripada penyakit. Kesihatan juga merangkumi kesejahteraan emosi, makanan yang seimbang, hubungan sosial yang baik dan juga gaya hidup aktif. Oleh itu, guru perlu sentiasa merancang aktiviti kokurikulum yang bukan sahaja menonjolkan, malah mampu membentuk tabiat hidup sihat dalam kalangan pelajar. Saya juga berpendapat bahawa murid yang sihat dari segi fizikal dan mental akan lebih bersedia untuk belajar serta mencapai potensi mereka secara optimum. Kini, kita melihat persoalan yang terakhir. Bagaimanakah konsep guru kompeten digital meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah? Pertama sekali, penggunaan teknologi dapat menjimatkan masa. Banyak urusan yang sebelum ini dilakukan secara manual kini boleh diselesaikan dalam tempoh yang lebih singkat melalui penggunaan aplikasi digital. Kedua, teknologi membantu untuk meningkatkan komunikasi. Maklumat dapat disampaikan dengan cepat kepada murid, guru dan juga ibu bapa melalui platform komunikasi digital. Yang ketiga pula adalah teknologi berjaya meningkatkan pelibatan murid. Apabila guru menggunakan video ataupun poster interaktif serta kuis digital, murid menjadi lebih berminat untuk menyertai sesuatu program. Selain itu, penggunaan teknologi menjadikan aktiviti kurikulum lebih kreatif dan juga menyeronokkan. Contohnya, murid boleh menghasilkan video dokumentari program menggunakan CapCut ataupun menghasilkan poster digital menggunakan Canva. Teknologi juga membantu menghasilkan data yang lebih sistematik. Semua rekod kehadiran, pencapaian dan laporan boleh disimpan secara digital dan dianalisis dengan lebih mudah. Akhir sekali, semua perkara ini akan meningkatkan keberkesanan organisasi sekolah. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa teknologi bukanlah matlamat utama. Yang lebih penting ialah bagaimana guru menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pembangunan murid. Guru yang kreatif akan sentiasa mencari kaedah baharu supaya kurikulum menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan dunia hari ini. Walaupun penggunaan teknologi membawa banyak manfaat, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi. Antaranya ialah capaian internet yang kurang stabil, terutamanya di kawasan luar bandar. Selain itu, terdapat juga sekolah yang masih mengalami kekurangan peranti digital. Cabaran yang seterusnya ialah masih terdapat sebahagian guru yang kurang mahir menggunakan teknologi kerana kurang pendedahan ataupun latihan. Kekalan masa juga menjadi satu isu kerana guru perlu mengimbangi tugas pengajaran, pentadbiran dan juga pengurusan kurikulum. Selain itu, aspek keselamatan data juga perlu diberi perhatian supaya maklumat murid tidak disalahgunakan. Bagi mengatasi cabaran-cabaran tersebut, beberapa cadangan boleh dilaksanakan. Antaranya ialah memberikan latihan TMA kepada guru, menyediakan infrastruktur digital yang lebih baik, mengadakan bengkel penggunaan Canva, Google Workspace dan aplikasi AI secara berdekatan. Di samping itu, sekolah juga boleh melaksanakan Professional Learning Community ataupun PLC supaya guru dapat berkongsi pengalaman serta mempelajari teknologi baharu daripada rakan sejawat. Pada pendapat saya, proses pembelajaran guru juga tidak pernah berhenti.
Guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran agar dapat memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Sebagai rumusan, guru yang kompeten digital merupakan pemangkin kepada pelaksanaan kurikulum yang lebih sistematik, inovatif dan pesan. Penguasaan teknologi maklumat bukan sahaja membantu guru mengurus aktiviti dengan lebih cekap, malah meningkatkan kualiti pembelajaran yang diterima oleh murid. Melalui kurikulum, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baharu, malah berjaya membentuk sasiah, kepimpinan, komunikasi, disiplin, pemikiran kritis dan juga gaya hidup sihat. Kesemua aspek ini selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sebagai bakal guru, saya berharap dapat menjadikan seorang pendidik yang bukan sahaja mahir mengajar dari dalam kelas, malah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mengurus kurikulum secara lebih kreatif, cekap dan berkesan. Saya percaya bahawa apabila guru sentiasa bersedia belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, murid juga akan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih berkualiti. Slide ini memaparkan senarai sumber rujukan yang saya gunakan sepanjang menyiapkan tugasan ini. Aktiviti ialah Akta Pendidikan Setahun 1996, Surat Perkeliling Ikhtisas Berkaitan Kurikulum, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, Buku Panduan Pengurusan Kurikulum, Sistem PIJSK serta beberapa dokumen rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Penggunaan sumber rasmi ini memastikan bahawa semua fakta dan huraian yang dipetangkan adalah tepat serta selaras dengan dasar pendidikan negara. Akhir kata, dapatlah saya simpulkan bahawa kurikulum merupakan satu komponen yang sangat penting dalam sistem pendidikan negara kerana mampu membentuk murid yang seimbang daripada pelbagai aspek. Pada masa yang sama, guru perlu sentiasa meningkatkan kompetensi digital agar pengurusan kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih cekap, sistematik dan memenuhi keperluan pendidikan masa kini. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa teknologi bukan sekadar alat tetapi merupakan pemuda cari yang dapat membantu kita melahirkan generasi yang lebih berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan juga mempunyai kesedaran terhadap kesihatan diri. Dengan itulah selesailah pembentangan saya pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian pesyarah dan juga rakan-rakan mendengar pembentangan saya. Sekian, terima kasih.